Madani. Saya Muhammad Akif Safar bertugas sebagai wartawan UITV pada hari ini. Hari ini Jumaat, 21 Ogos 2026. Seramai 8 orang guru dan 60 murid di SK Pusing, Perak akan bertolak ke pusat kurikulum Negeri Perak di Selama Perak. SK Pusing menjadi penganjur bagi perkemahan Patriot Junior peringkat Negeri Perak selama 3 hari 2 malam. Program ini melibatkan 112 orang peserta dari 14 buah sekolah dari 6 buah daerah di Negeri Perak. Kita bersama dengan Ustaz Faizal, fikir kurikulum SK Pusing. Apakah harapan cikgu berkenaan program perkemahan Patriot Junior ini? Terima kasih ya TV PSS SK Pusing. Saya mengharapkan anak murid yang mengikuti perkemahan kali ini dapat mengikutinya dengan baik, dapat mengikuti semua aktiviti dengan jayanya dan semoga beroleh pengalaman yang berharga daripada perkemahan kali ini. Ya, dan saya harap dan saya juga doakan semoga semua dapat pergi dan balik dengan selamat, insyaAllah. Bersama saya yang dipertua PIBG SK Pusing, Encik Hisham. Apakah harapan Encik Hisham berkenaan program perkemahan Patriot Junior ini? Harapan saya semoga program ni berjalan lancar dan perjalanan diorang pagi ni, keselamatan diorang supaya pergi dan pulang selamatlah. Harapan saya apa yang buat program ni dapat dengan jayanya lah apa yang diatur oleh pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Hisham. Baik, itu diucapkan nama jalan. Nama jalan dan nama sampai dengan selamat. Okey, baik, terima kasih. Jom kita terjam peserta kita pada pagi ini. Best. Okay, yes. Perasaan. Uish, best. Perasaan. Apa perasaan? Seronok. Perasaan. Tidak seronok. Happy. Agak-agaknya apa yang mereka nantikan di sana? Semoga perjalanan pergi dan balik serta keseluruhan aktiviti perkemahan Patriot Junior selama 3 hari 2 malam dikurniakannya kemudahan urusan dan dalam peliharaannya. Saya, Muhammad Akif Safar, wartawan UITV mengundur diri.